Daripada Abi Hurairah, dia kata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bermimpi melihat aku ataupun bertemu dengan aku, dia akan melihat aku semasa jaga. Atau baginda bersabda, seolah-olahnya dia telah melihat aku dalam sedar. Syaitan tidak boleh menyerupaiku. Sesiapa yang mimpi tengok aku, dia akan tengok aku dalam jaga, dalam sedar. Apa maksudnya pula? Macam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan orang yang mimpi tengok aku akan datang di akhirat esok, pada mahsyar esok dia akan tengok aku. Tapi ulama-ulama kata tak sedar tu, tak kemah. Mana-mana pun tengok belakang Nabi esok. Hak lebih tepatnya, sesiapa yang mimpi tengok aku di kalangan orang hak zaman dia tu, hak semasa dia hidup, dia mimpi jumpa dengan Nabi, dia tak akan jumpa lagi, bermakna isyarat kepada dia akan jumpa dengan Nabi semua. Dia akan dalam jaga, dalam sedar dia akan jumpa dengan Nabi, terutamanya memeluk agama Islam. Itu maksud dia akan jumpa dalam jaga. Bukan maksud orang yang mimpi jumpa dengan Nabi dia akan jumpa dalam sedar Nabi mari gini. Tak ada lagu tu. Ada juga orang dia tak faham. Tu dalam syarah Imam Nawawi ni pun, dalam syarah ni, dalam kitab mana-mana pun tak ada siapa-siapa kata lagu tu. Ataupun orang yang mimpi tengok Nabi, lepas tu dia akan jumpa dalam orang panggil yaqazah. Timbul pula satu teori yaqazah ni, jumpa dengan Nabi dalam sedar-sedar jaga gini. Tak kena faham lagu tu. Tak ada siapa pun ulama yang faham gitu. Dalam syarah Imam Nawawi, dia kata ada beberapa pendapat. Yang pertamanya, orang zaman Nabi SAW, bila dia mimpi tengok Nabi, dia tidak berhijrah lagi, dia tidak Islam lagi, Allah SWT akan beri taufik kepada dia untuk hijrah, untuk pergi jumpa dengan Nabi, untuk masuk Islam. Hak tu maksudnya. Yang pertama. Yang kedua, maksud dianya, dia akan melihat kebenaran mimpi dia tu di akhirat nanti, sebab dia akan melihat Nabi di akhirat nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia akan melihat Nabi di akhirat nanti. Isyarat kepada dia akan melihat Nabi di akhirat nanti dengan cara lihat yang istimewa lah, khusus, lebih istimewa daripada orang lain. Dia akan dapat syafaat Nabi SAW misalnya. Itu maksud dia. Tak ada sebut yaqazah saat ni semasa sedar dah dulu siapa kau learn ni cara, tak ada sebut. Lepas tu tak boleh kan jumpa dalam yaqazah. Ada juga dalam kitab-kitab disebutkan ulama-ulama jumpa dengan Nabi ni sedar-sedar gini jumpa dengan Nabi. Apa lagu mana? Tak jadi sahabat kau lagu tu? Tak juga. Sahabat ni semasa Nabi hidup, dari lepas dia mati, kalau kata jumpa, misalnya Jalaluddin Suyuti dan ramai lagi yang lain-lain disebutkan memang bukan dalam mimpi, dia jumpa sedar-sedar. Apa lagu mana tu? Sedar pun orang tidak panggil alam musyahadah, alam mithal juga tu. Alam mithal. Sebuahlah kita kata Tok Bomo, dia nampak hatu. Kita tak nampak. Dia nampak. Kita tak nampak. Waktu pula kalau tengok orang ramai dia nampak. Orang lain tak nampak, dia yang nampak. Kalau sungguh alam musyahadah, dia nampak dah orang lain pun. Ini menunjukkan bukan alam ni, alam mithal. Dan itu tidak ada jaminan tu. Sebab ada jaminan syaitan tak boleh berupa dia kalau dalam mimpi. Itu sudah tidak mimpi. Tidak mimpi, tidak ada jaminan lagi. Setengah-setengah ulama mengatakan ada jaminan juga. Kalau yang dilihat itu ialah di alam mithal, serupa dengan mimpi jugalah. Walaupun dia sedar, tapi hakikat dia tu macam mimpi juga. Sebab kalau tidak mimpi, lagu mana orang lain tak nampak, dia nampak. Boleh pakai juga. Tapi walau bagaimanapun, kalau dia kata, dia ajar, dia larang, dia gapo pun, selagi tidak bercanggah dengan syariat. Kalau bercanggah tak boleh. Dalam mimpi kau, dalam jaga kau, tak cara dalam alam mithal kau tak cara. Tak boleh pakai belakang. Tu kaedahnya.